Saya sebenarnya beli jam digital ni sebab saya nak pasang dekat ruang keluarga. Anak saya yang kecil tu senanglah tengok sebab dia yang analog tu dia tak berapa pandai lagi. So daripada jauh dia dah dapat tengok hari apa, masa, berapa hari bulan. So senanglah. Date sebelah sini. Okay, lepas tu ni masa. Masa ni boleh pilih sama ada nak setting 12 jam ataupun 24 jam. Kalau macam saya ni saya setting 12 jam. So kalau petang nanti dia akan keluar PM sini lah. Lepas tu sini ada suhu. Okay, lepas tu yang ni bulan 4. Tarikh 26 hari bulan. Okay, yang saya ambil ni adalah saiz 16 inci, yang paling besar lah. 16 inci sesuai untuk dipasang dekat dinding tu. Dia ada satu lagi saiz 13 inci, kecil sikit dan murah sedikit lah daripada yang ni. Okay, sebelah atas ni dia ada speaker, sebelah belakang dia ada button lah. Button tu setting, dia ada set, tambah, tolak dengan function. Selain daripada button dekat belakang, dia ada bagi remote juga. So tak ada masalah lah. Bila kita gantung dekat dinding kat atas tu, kita masih boleh kontrol menggunakan remote dia lah. Tujuan remote ni selain daripada setting, kita nak setting paling penting adalah alarm. Kalau blackout tak ada bateri, tak ada masalah. Setting, masa, jam semua masih disimpan. Sebab apa? Sebab dia ada bateri dekat belakang. Dia guna bateri CR2032 yang bulat tu. Kecerahan ni kita boleh setting sama ada manual ataupun auto lah. Yang manual dia ada kecerahan daripada 1 sampai 10. Kalau auto maksudnya bila cerah tu dia akan dim sedikit. Kalau gelap dia akan terang lah. So yang ni paling terang lah. Dan satu lagi ni auto lah. Lepas tu dia ada fungsi alarm. So alarm ni dia ada dua. So untuk setting tu kita klik. Okay, kalau nak yang kedua kita klik lagi sekali. Tekan set dia. Okay, yang ni maksudnya ni on. Kalau kita nak ubah ni off. Itulah bunyi dia. Untuk off dia kita boleh tekan mana-mana button. Okay, so dia akan off lah. Okay, selain tu dia juga boleh setting countdown. So yang ni sesuai lah kalau kita letak ni contohnya dekat dapur kan. Contohnya kita nak setting masak 5 minit. So yang ni pun boleh setting. So senang lah kalau kita nak masak ke ataupun kita nak setting yang perlukan timer. Okey, siapa yang nak dapatkan jam digital ni, seperti biasa, link di bawah dekat komen ataupun di bio profile. Okey, bye-bye.